Di dalam era digital ini, teknologi telah menjadi sebahagian daripada rutin harian setiap pelajar. Ketagihan terhadap teknologi kini menjadi satu kebimbangan yang semakin meluas. Namun, persoalannya, adakah teknologi itu semata-mata membawa keburukan ataukah ia memberikan manfaat kepada pelajar, terutamanya dalam aspek pendidikan? Di era yang serba canggih ini, keberkesanan pembelajaran tanpa alat bantu seperti peranti teknologi sudah mula dipertikai. Pembelajaran secara tradisional yang berpusatkan guru kini tidak lagi efektif. Kajian menunjukkan bahawa pembelajaran yang tidak melibatkan teknologi kurang interaktif, menyebabkan pelajar mudah berasa bosan dan kehilangan fokus. Bagaimana pula jika teknologi digunakan dengan bijak dalam proses pembelajaran? Sebagai contoh, dalam subjek bahasa Inggeris, aplikasi seperti Elsa membolehkan pelajar untuk memeriksa dan memperbaiki sebutan mereka dengan lebih tepat dan berkesan. Dalam subjek pendidikan Islam, penggunaan aplikasi pembaca Al-Quran digital memudahkan pelajar mengakses dan memahami ayat-ayat suci dengan lebih mendalam. Teknologi ini bukan sahaja membantu dalam pengajaran agama, tetapi juga menanamkan minat dan kecintaan terhadap ilmu agama di kalangan pelajar. Bagi subjek pendidikan jasmani dan kesihatan pula, teknologi seperti alat pengukur jisim badan digital membolehkan pelajar menilai keadaan fizikal mereka dengan lebih terperinci. Bagi subjek-subjek STEM, teknologi memainkan peranan yang amat besar dalam membantu pelajar memahami konsep-konsep yang kompleks. Sebagai contoh, dalam subjek fizik, penggunaan kit pemala Planck membolehkan pelajar menjalankan eksperimen secara praktikal, sekaligus memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep yang sebelumnya sukar difahami melalui teori semata-mata. Sementara itu, dalam subjek biologi, penggunaan mikroskop digital membolehkan pelajar melihat objek mikroskopik dengan lebih jelas dan mendalam, membuka ruang untuk mereka memahami dunia mikro dengan lebih baik dan lebih menarik. Dalam subjek kimia, simulasi maya eksperimen memberi peluang kepada pelajar untuk melakukan eksperimen dalam suasana yang selamat tanpa risiko yang membahayakan. Perasaan saya, teknologi mempersiapkan diri saya untuk menghadapi dunia yang lebih moden, lebih mudah faham dalam pembelajaran, tak mudah ngantuk. Itu saja. Selain itu, dalam subjek seni dan reka bentuk, teknologi seperti pencetakan 3D telah membuka dimensi baru dalam kreativiti pelajar. Dengan teknologi ini, pelajar dapat merealisasikan idea kreatif mereka dalam bentuk fizikal. Yang ni adalah 3D printer. 3D printer ni kita guna dalam subjek PRT. Ia memudahkan untuk membuat satu inovasi cepat dan mudah. Teknologi juga membolehkan pembelajaran hybrid berlaku dan membuka peluang kepada pelajar untuk belajar di mana-mana sahaja. Dengan bantuan teknologi, kelas menjadi lebih fleksibel, interaktif dan mudah diakses pada bila-bila masa. Ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi.